Hello guys, welcome to my channel. Aku tak ingat lah nama. Baik, bersama Kang. So, ni adalah hari kejadian kami akan mengadakan program ke Terengganu. Sini remote saya tahun ni. Mana ni? Ha? Yang apa? Yang apa? Ni kat yang tadi. Ini roommate saya. Apa? Dengan Yai. Ini roommate saya. Sam ni, tahun ni. Mana datang yang hitam? So, ni pengarah program kami. So, nanti kat vlog ni kita akan kongsikan lah apa orang ni? Memories. Memories. Itu punya memories indah selama kita ada di Terengganu, okey? Kan? Teknologi di Gadu. Hai korang. Sekarang kita orang heading ke Terengganu. Doakan kita orang untuk last event for this semester and this week. So this is our last event for Degree Life Sport Management. So Ini is come to an end. hello guys. Mari orang. Sekarang kita orang nak sleep. Kita orang baru makan. Dah kenyang. Okay, kawan-kawan. Kawan-kawan say hi. Kawan makan ikan pasti. Kawan-kawan say hi. Order pedas. Update. Update dah sekarang kita buat apa dekat mana? Makan arena. Tak mau. Okay, so sekarang kita orang dekat R&R di Temerloh. So kita mau makan ikan patin, dia bukan nasi ayam dan sebagainya. Dia jangan apa-apa sangat, tak selesa ni, jauh sikit. Okay. So dia Ibrahim, kita ada Ni blok aku, ni blok aku. so kita ada owner vlog. So owner vlog kepedasan makan daging salai. Daging salai. So apa buat? Oh, dia tengah leaking. Owner tengah leaking. Bayar. So apa buat? Kita jumpa untuk next video, bro. Jalan semua tidur. Cepatlah. Muka kau tak nampak merah nanti. Kau rentaklah. Apa? Okay guys, kita sekarang dah selesai buat macam-macam. Saya tak sempat update di sekolah. Dah check in dekat resident dekat Terengganu. Yup, Ini juga macam apa MSN Terengganu kan? Kan? tak tahu. Saya tak tahu. MSN Terengganu kot. MSN Terengganu kan? Ha, Ni. Jom kita lebih kurang. tak dengar lagi sekali. Kita orang dekat Riyadh resident. Kita orang dah check in. Pukul 8.44 malam baru kita orang dapat check in. So sekarang mungkin kita ada briefing sikit. Lepas tu naik bilik. So kita sambung esok. Oh ya. Nak cakap apa? Guys, so kita dah sampai kat kota.
So kita jumpa esok hari ni. Ayolah. Hai guys, sekarang kita orang dah briefing dan sekarang kawan-kawan kita orang dah jadi mangsa untuk senam Robik esok. Sekarang parah kan? So, tengoklah macam mana guys. Guys, berbeluk guys. Daripada pukul berapa? Kita start ni? 9 sekarang dah pukul 11. Pukul 11. Training. Macam nak pergi. Esok nak buat, hari ni baru training, nampak? Tengok. So, apa? Jumpa kita dekat esok punya ni, okey? Yes. Today is the day we're going to organize our event dekat Terengganu ni untuk Frisbee Trilogy dekat SMK Sultan Sulaiman. So, saya akan insyaAllah saya akan keep update kat korang. Ya, vlog saya kan. Tak kena lah update-update. So, apa-apa, kita tengok nanti kat sana. Kalau saya sempat, saya update apa yang saya buat. Sikit-sikit pun boleh. Kalau tak, kita jumpa dekat next scene lah kan. Okay. Tunggukan. Nantikan. Hai korang. Sekarang kita orang dah ada dekat sekolah and kita orang dah prepare. Kita dah prepare Sekarang pada korang ukuran sama. padang Padang. dengan letak marker semua. Okey. Sekarang kat situ ada budak-budak. Sembang lama sikit. Kat sini ada budak school. Tapi today not school. Sebab today Jumaat, diorang tak sekolah hari ni. Betul. Pagi tadi kita orang ada dekat drawbridge. Everyday lalu drawbridge. So, Sekolah kita orang dekat tepi pantai. Nampak tepi tu? tak ada mic. So, sekolah ni semua ada. Ada track. Ada apa lagi? So, budak-budak ni bukan kaleng-kaleng lah. So, lepas ni kita akan start dengan senam aerobik. Kami boleh suruh kita ready guys. Kita makan. Kita tengok ah. Bye. Sekarang apa? So sekarang sesi seterusnya kita akan buat sesi drills and learn. So kami sebagai pelajar UiTM akan mengajar mereka Duduk je kat situ. Kau mengajar mereka untuk bermain ataupun cara bermain frisbee lah. So nanti kita akan kongsikan dah momen-momen ajaran daripada setiap player-player UiTM. Apa tengah buat best sekarang? Tengah nak get ready apa? Kita nak akan buat aktiviti drill frisbee before this. So, get do it guys with my team. Group warna apa ni? Ni group warna purple. Purple. Yang bersama adik-adik. Alright. Dia ada kipas. Good luck. Nerus Cobra. Biru di hati. Cobra.
Hari ni kita akan start program. Okay. So harapnya semuanya berjalan dengan lancar dan diorang akan cakap. Minta Ini macam boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Macam. Lagi sekali. Adik-adik okey tak okey? Adik-adik apa macam? Ini macam. Okey, cantik. Okey. Selesai satu. This is us after senam Bobby and stretching only tau. Have fun guys. Berat nanang weh, penat weh. Tak weh. Nanti kah sesi seterusnya. Besok Tiger, are you ready? Apa yang buat sekarang? So sekarang kita akan water break. Lepas tu sambung dengan gameplay dan tour. Hello guys. So sekarang kita dah habis sesi ajar adik-adik semua. So, lepas ni kita akan ada mini game. So stay tuned guys. Oh cantik. Yes! Daripada Abang Najman kita. Tim besok galau. Dia pegang aku. Tak apalah. Sekarang kita orang baru habis tempat nombor 3 dengan 4. Sekarang tengah baru nak start untuk final. Final team Setiu dengan apa final? Setiu dengan apa? Setiu dengan Neruh. So kita sekarang pun dah pukul sekarang dah pukul 11.54. So kita akan jalankan final Setiu Panthers lawan dengan Neruh. So kita punya program dah nak di penghujung. Untuk melakukan workline sudah tanda yang naikkan oleh Besi final. So kita akan tengok orang rentak macam mana. menandakan bahawa Setiu Panthers sudah pun bersedia. Ayo kita lihat Sumpah penat weh. Setiu Panthers dan keraan Guys, habis dah event kita di Terengganu. So lepas ni kita akan teruskan hari esok lagi pula guys. Kita nak have fun je esok. Program yang sebenar-benarnya seluruh Facebook seluruh hari ni baru habis ni. So alhamdulillah settle. Tak mesti lah. So esok petang malam ni semua kita akan enjoy, kita tengah have fun dengan our last event on degree punya journey. So kita tunggu je lah esok. Budak-budak tengah buat TikTok. Bye. Macam mana Deng? Nyanyi lagu semalam? Pengetahuan korang, kopok losong tu adalah kopok je lah. Dia kopok lekor dengan kopok losong tu sama. So dia jadi macam ni guys. So kita dekat restoran. Dekat restoran. Kedai kopok lekor kita kat Terengganu. Kedai Deng. Deng, say hi Deng.
Welcome to my stand. Yeah. Itu owner. So sekarang kita tengah buat sesi belajar untuk buat pupuk leko. So hari saya dah detail semua, so tak sempat hari tu dah habis kan. So sekarang kita tengah tunggu proses goreng waste. 1, 2, 3 pakak kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 MC kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Semua 3 pakak kita mari ganu. Semua 3 ramai-ramai kita serbu. Semua 3 MC kita takkan jemu. Semua 3 negeri Terengganu memang padu. So itu je lah proses dia. Kita guling. Tu nak goreng potong, tak nak goreng masuk dalam tu jadi rebus. Okay guys, sekarang sesi tadi dah goreng, dah rebus. Sekarang sesi untuk makan. Kita dah uli semua A to Z, sekarang kita nak review pula. Okay. Jadi kami dah uli dah semua benda. Sekarang kita nak makan. Ni ada yang rebus, ada yang goreng. Mana rebus? Mana yang rebus? Ni yang goreng. Yang ni yang rebus, nampak? Goreng. Oh, okey. Ni sos Biasa Tak panas lah. Pokok hepok. Dak. Asyik. Lepas Ini rikut. secara ni. Tinggal apa satu. So macam mana rasa dia? Lembut tu. Sedap. Lepas tu, tak rasa banyak tepung pun. Sebab apa? Apa tu longsong? Losong eh? Losong. Losong. Losong tu bukan jenis keropok ke? Kalau losong, dia tepung tak banyak. Mak dia kata. Kalau kopok leko, Semua sama je. kalau kopok leko, Okey. kalau kopok leko, tepung yang banyak. Oh. Ini ikan banyak. Faham? Kiranya ni keropok losong. Ya. Losong. Lepas tu kalau letak tepung banyak jadi keropok leko. Ya, betul. Oi, ini muka betul teruk kan? Kalau nak, boleh try dekat keropok leko Kita. Dekat mana? Gong Badak Ya? Adalah dekat Terengganu. Okey, layan dengan ni. Jemputan. Sini. Sini lah. Nah. Kita review. Ini yang rebus. Ini yang goreng. Bagi review. Review nanti saya cakap panas tak kan? Panas sikit lah. Nanti hong. Ya, ekor. Which one did you prefer, Sedap. sir? Saya dah rasa dua-dua. Dua-dua pun sedap. Semuanya disebabkan saya orang Selangor, saya suka yang goreng lagi. No bias. No bias. Tapi setelah cuba beberapa kali yang rebus pun sedap juga sebenarnya. So, siapa yang sebenarnya suka makan kau leko boleh datang ke Gong kita. Gong Badak. Kenapa ada yang Gong Badak? Ikan lain. Dia gelak ikan? Tambat. Parah. Yang selalu gatal-gatal dia. So ikan tambat ni kena keluarkan tulang dia. Kalau tak agak parah. Hai korang. Sekarang kita orang makan malam dekat Drawbridge. Nampak tak Drawbridge? Tapi dia tak pada Drawbridge. Nampak depan tu. Jom pusing. Lepas tu, tengok kita nak beli penyu. Tengok tu mereka beli penyu. Sekarang kita tengah duk shopping. Kita nak jalan-jalan. Kita nak jalan-jalan dekat sini. So sebagi kita orang sampai pukul 11. So kat sini kita orang akan lepak, kita orang makan, kita orang shopping. So malam ni kita free time. Bebas. Dia beli penyu. So kalau korang tengok kawasan, jom kita gerak ke sana terus. Sana ada macam-macam, ada jual-jual. Let's go. Ni geng on penep. On penep. Okay? Jom. Let's go. Okay guys, so sekarang kita nak cari makanan. Tapi kita dah ada makanan dekat area sini. So macam tak banyak sangat pilihan. Tapi ada je. Cuma mungkin tadi kita dah cut separuh. Jadi kat sebelah sana kita ada food truck. So
kita mungkin akan tengok food truck pula. Let's go. Hi guys, so sekarang tadi kita sampai ke food truck. Jadi kita berada kat depan kedai Aida Kitchen Food Truck. Okay, so menu-menu kat sini memang murah-murah, memang mesra alam gila. Dan juga dia satu set dengan air. So, kalau student macam kami, boleh beli dekat sini. Rar. Hai korang. Kita orang baru lepas makan. So kita orang heading back to residence untuk kita orang berehat sebab esok kita orang nak pergi Serokali. Seharian dekat Pulau Redang. Sekarang korang tengok ada rupa kan. Kau tengok esok ireng punya. Tengok sekarang ni sepet boleh nampak kan. Esok sepet jadi Azmi. Kulit ayam ni aku tak tahu kulit ayam ke Kulit khinzir. Ya, dia tak crunchy sangat nak. Ini kulit khinzir. Tahu kan. Tapi malam ni memang perut full, kenyang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Okay. Bye guys. Okay guys. So hari ni hari ke-8. Tak, hari ke-3. Kita akan ke Pulau Redang. Hari ni kita akan enjoy saja. Dekat Pulau Redang satu hari sedih. Bukan balik. So, nantikan. Okay. Alright guys. Welcome back to my friend channel. So hari ni kita akan pergi ke Pulau Redang. Jadi saya rasa itu saja. Lagilah. Let's go guys. Panggil saya. Nampak? Kita orang sekarang ada kat jeti saya. Jadi Tomerang. So sekarang kita akan tunggu boat. Kita akan naik boat. Lepas tu kita have fun lah. Untuk hari terakhir sebelum balik ke KL, InsyaAllah. Yes. So nantikan saya akan update. Saya nampak seekor, tak adalah seekor, 5 ekor penyu yang besar. Itu adalah first time saya tengok orang mata. Saya rasa saya nak bawa balik, tapi bila kecil-kecil balik, tak bawa balik naik bas ke mana. Saya ingatkan itu adalah bantal penyu yang selalu orang beli Terengganu. Tapi saya salah. Terlalu banyak sampai 5 ekor, sampai saya rasa ini adalah pengalaman yang pertama bagi saya. Dan sebab saya dapat lihat penyu depan mata. Jadi saya sungguh-sungguh impressed. So ini adalah experience yang paling best tu, okay. So kita tunggu next apa yang akan jadi. Check it out.